Apa? Apa kamu? Apa kamu? Tengok tu. Tengok jap. Jangan kacau. Okey Kak, sekarang kita bersama Kak Anim. Apa? Tengok apa Kak? Saya tengah pasang lansir. Sebenarnya lansir dah pasang. Lepas tu tuan rumah ni tak puas hati pula. Jadi saya buat yang fashion lain lah. Fashion gedut-gedut. Tadi gedut-gedut tingkap. Ni gedut-gedut pintu. Ni awak ni tangkap hidung ke tangkap mulut ni? Okey, Tak sis. tangkap ni. Okay, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di rumah lah ni tuan rumah Azizah Bikasi dan Rosida binti Arsyad. Sekarang kami tengah buat Patut tengok. lansir untuk tuan rumah ni. Sekarang saya bersama dengan maksu saya, mak kecil. Dan juga budak Perak ni job lambung. Apa kamu tu? Job lambung, cepat lagi job lambung. Job lambung. Apa nama kamu? Apa? Cakap. Kayuk namanya. Kayuk. Kayuk. Kamu ada kajak. Encik apa? Ni encik ngantuk nama dia. Tengok jap. Tengok jap. Suka? Tak suka dah? Kejap mata dek? Okey. Kak, cepat pergi kata. Ayah ni Sudah toyak. Ini wajib dengan minit. Nak? Boleh tak hari ni kita masukkan benda ni? Mama. Benda ni kita Mama. masuk. Mama. Mama. Ni saya. Mana memang tadi? Bagi abang. Mama. Mama. Ai kayuk kat dua ni. Mama. Sia mama. Cakap kau tahu. Habis bunga orang kahwin ni. Dulu abang kamu ni kamu pula. Ya Allah satu. Mak datuk. Boleh tak dia diam. Jangan bergaduh. Bukan dia lah. Si Boboi. Boboi. Yang istirahat habis. Dia mandi aja. Yelah kami ceri lah. Lepas tu yang geram sumi. Dah hantar rumah belah sana je. Habis semua sumi. Sudahnya pergi cari sumi warna lain. Yelah. Bubur sumi warna kuning. Warna kuning. Sudahnya beli pula sumi warna purple. Mana cik bawa? Agaklah komen ni tak betul betul. Okey tu, tarik. Kalau nak tegang Boleh tu. Oh, pandai. Cocok beli. Adik bangun. Dia mana ada orang duduk ke bawah? Cakap. Selamat pengantin baru Abang ya. Selamat pengantin baru Abang Baudin. Udin bila belakang ni? Dia belum lagi. Dah. Abang dia. Adik nak Sampai cakap. ni. Adik nak cakap. Selamat pengantin baru ya. Selamat pengantin baru. Abang. Apa ya? Bukan Abang, abang adik, Abang sana. Kejap mata sekali. Abang ni, gini nama Abang. Ya Ini dia. mesti dia tak hendak. Dia sendiri aja. Oh, paling agak tinggi tengok macam kena. Dek, menari dek, menari. Adik cepat lari dek, cepat. Adik, dekat sini dek. Kat sini ya. Sini. Ha. Ah.
Nyanyi lagu Frozen, cepat. Adik. Nyanyi lagu Frozen. Lagu jauh. Cepat lah. Tahu berayau di tanah semua sampai mayu haji. Ayah saya. Sekali ya. Okey. Nenek terbetul di dah. Siamaya terberada. Saya itu nenek ada. Nenek cerai nak yaja. Cucu tak apa lagi. Nenek jual mainan. Saya nenek nanti siapa ya? Dat. Lari. Kamu jadi. Ah. Kamu jadi. Apa jadi? Nenek mana? Jangan main. Kau sembang mana? Kau suka sembang mana? Ha, macam mana? Buat apa ni? Ni. Ni dia akan jadi macam ni. Ha, situ tak situ. Letak mana ni? Ni kalau pergi meja kedai. Kenapa apa pergi kedai? Cepat lagi. Dapat meja kedai dia dah? Cepat. Pastinya kan letak kat tepi ni. Kan situ. Situ ke? Mana tahu Mak masuk? Boleh juga. Lepas tu nanti kita akan letak dekat sini kan? Ha, apa dia? Goodies ke apa? Barang yang kita nak letak gambar tu lah. Ah, goodie meja lain. Boleh je lain. Tapi ini nanti nak letak kat mana? Dekat sini je. Kak ikut masuk lah dia ikut masuk nak. Dekat tepi sana ke? Nak situ pelamin, nak letak kat apa situ? Ha. Ha, boleh. Lepas itu, Ha? dia macam ni ha. Dia meja dia tak bercantum pun. Meja dia macam mana dia macam ni ha. Dia macam ni. Maksud nak buat macam ni ah? Ah, Macam mana? macam ni. Meja tu dia tak ada cantum dengan meja ni. Tapi cantik sebab dah ada kat sini. Dah ada okey lah. Tapi maksud tak tahu ini nak sampai ini ke, sampai ke sini ke. Ni benda ni. Ha. Cium tarik lah. Cium tarik kat atas je lah. Tak ada kita lipat lah. Ni masuk beli kat Tu lah. memang macam ingatkan 2 meter. Rupanya 1 meter. Dia cukup mantau ke benda tinggi. Ngam-ngam ke kak? Ke kurang? Lebih. Ada beli ni tak? Apa? Thumbtack. Tak ada pula. Stapler boleh. Kayu tak? Ni tak ada. Ni apa? Stapler boleh lah, thumbtack. Kau Ha? Tak bayar. Inilah. Paku payung. apa? Cakap thumbtack tak ada? Nak paku tekan tu. Ha, ya. Kan? Tarik dulu sekejap. Kenapa masuk tak beli yang macam Kenapa tak gulung? Gulung dia. Dah lah. Order nak keluar kereta. Ha. Ya, ya. Dia nak bau ni. Foto boot dia mana tak? Ni cepat lagi. Ni tak lagi sikit lah. Ha. Sebab Abang Udin. Itu nak buka. dia pakai sini. Paku payung. Beli empat sini. Naik sikit dah cukup dah. Ha. Ni kalau tak ada ni lah. Kepala tak ada. Nak cakap je ada kira buka pukul 10. Paku smart. Tak ada ni. Orang double set tip boleh je double set tip kan. Double set tip. Ini nanti letak kat sini. Boleh. nak tutup sampai habis ni. Tak terpulang lah kalau buku yang macam ni. Tapi kalau barang tak jatuh. Ada kayu-kayu lain ke? Sini okey. Nanti ni letaklah benda lain aja atas ni kan. Ada cadar lain kan. Sakit gambar boleh duduk. Ha, boleh duduk ke. Tak pun diri lah. Berdiri lah. Pegang lah apa ke. Sini ke tak kisah. Sini boleh Tak orang tak biji gambar. kat sini mana? Sini dah lah. Hiasan. Pokok ada. Kan? Ha. Ni sana. Sana Foto kosong. boot sana. DJ sini. Meja tu saya letak nanti kan. Kat mana macam mana nak market ada meja apa? Oh, sini okey, sini okey kan. Bukan, Okey bukan. okey. Nak beli paku payung. Bunga Ni ada paku payung pun. Ha, Dia ni tu kan tak ada buku payung tu. Mana nak cari paku payung malam-malam? Alah, Udin,
kalau terbalik kan orang tak nak pindah ke depan, macam nak pergi ni depan. Sebab nanti tak rambut dia pancur balik. Dia cantik. Mana ada paku payung baru dia boleh. Ada kedai buka malam ni. Alah, kedai ni tak ada 24 jam je. Dia 24 jam. 7-Eleven ada. Sebab ada juga ke? Ada. Kat sini ada CV. Pergi beli. Kami ni 7-Eleven. Dia hopuk je. Apa yang boxer awak lap buah tu? Tengok kamera tu tak nak? Oh nak. Benda tu. You know. Panggil Rahman. Ni orang-orang rajin bekerja lah sangat. Ni lah antara muka-mukanya. Potong apa? Kan potong kaki kejap kau. Mukanya. Nampak ke je? Nampak, tahu je. Ni Opa Hani. Say hi. Dah lama. Ni nak kipeh. Kipeh. Tu buat kat dia bang. Boy, buat kat dia pula. Kalau aku nak tampil ni, mana mau? Bukan pengurang. Saya baru masuk tak buat dalam kamu 3. Balik tu dah ni. Apa puan? Ini anak kakak nombor 4. Ini nombor 4. Aku kenal anak dia ni. Ini seorang lagi tak ada. Mula datang dia nguli donat. Jadi apa? Elok. Main dia. Anu tu. Macam jantan sikit tu. Yang bela tu. Yalah yang dulu orang pedek dulu kan. Yang ni kena? Kau lagi ganda dah lama tak kenal. 20 tahun belum dapat. Dah ya long. Ada orang ke long? Tepi. Masuk apa? Ni video cakap. Hari ni malam ni malam mengantung. Perkahwinan anak saudara saya, lelaki, anak sulung. Jadi orang kata kenduri yang pertama kali lah dia yang buat besar-besaran. Tengok sana. Hasil kerja kami lah. Okey tak? Okey. Apa ni? Kalau usah dia kerja. Nak dengar apa cakap ke tu? Dia apa lagi dia orang punya pegang. Dia nak kena. Dia kena nak ke kamu. Cakap kayu lu. Dia tak ada ni. Dia nak ke kamu. Kapal tu balik ah. Dia nak ayo abang hang kamu tu balik ah. Ulu kuang. Kalau kuang. Ulu kuang macam mana? Ini kan tak kenal mak. Kalau tinggal langsung. Ha? Naik.
Video. Dah. Kenapa? Apa hidup mati je kak. Dah. Tengok adik. Dia dah cantik ya. Acu boy. Silap dah pula acu girl lah. Acu boy lah. Tahu lah Boleh lah dia. Manalah si Alin. Oh, dia pun tak balik apa kena shopping ni. Nenek tadi. Sebab tadi je waktu jam call masuk tak coklat tu sudah tak angkat pula. Yang tak mesej je. Coklat. Macam marah lu goyang dia punya benda. Atau nak pegang dia macam marah. Dia lagi pula. Tuan nak break. Dia kena gerak. Kan? Dia sembang. Kang. Nampak naik bulu rumah tu terkejut. Masa nak lagi kereta tadi. Tak, tak ada lagi. Dia kasi dia buat kerja. Dah sama kan yang ni dah. Nak nak pergi dulu. Oh, bukan. Telur. Okey. Pak Dah dah tunggu DJ. Lepas tu bab Haji kalau orang sesat ke cik telur rana sekejap. Bab lepas tu yang sini semua ni tengok ni lah. Tengok jemputan. Tengok jemputan dapat bunga telur ke. Ni khususkan orang yang jaga bunga telur. Bunga telur dia maknanya dia jaga depan dia dengan. Okey, mangga. Tu. Kita kena bagi DJ je. Okey. Lain ni mati dia tengok dia boleh makan. Itulah nyoh bagian makan. Kamu jangan bunga telur buat apa? Kita nak bunga telur. Jadi kita dah bunga telur berapa perempuan tu tengok ada orang yang Bukan. Pasal dia mau makan kita boleh. Azhar pun wawarkan. Cuma satu aja aku cakap kan. Kamu jangan macam kamu jelas. Orang luar jangan cakap kat itu tak ada demo dengar tau. Kamu dia yang cakap dia dah nasi dia. Kalau orang luar jangan. Tak apalah DJ tu yang cakap. Dia cakap. Kalau kita tak ada. Jangan. Kita risau Bahagian keselamatan jaga rumah takut orang lah. Okey. Ina dah jaga sini sekaligus Ina tengok dalam. Sebab apa yang salam ni payung bukannya lama kan. Ina tengok dah dekat gambar dalam bilik Ina bawa. Orang berbuat tak ada. Dia nanti halang dengan mana. Pak Long dengan Yo dah tentu tangan. Macam mak kecil Bahagian foto book. mak kecil bagian ni kan? Mak kecil bagian apa? Dia bunga telur letak kat mana? Bunga telur Yang dia tempat utama dia kat sini. Lepas tu yang kat depan tu habis bawa pergi sana. katanya letak bawah tempat catering tu. Buffet tu bawah. Kita letak bunga telur bawah tu semua. Boleh ya. Boleh. Tapi yang ni mana bang? Yang nak tunggu sini ni yang tunggu sana. Tunggu sana. Jauh sangat kan pula. Memang kena tunggu sana. Tunggu kat depan. Kalau tidak pun lari-lari je. Belah Pak Yang ni ada seorang budak lelaki untuk Pak Yang salam budak kisah macam Daud dah bagi kat kawan Pak Yang. Bukan Pak Yang bagi rezeki. Salam. Abang dah lah. Jangan dah belah kita aja. Yang orang salah ayat. Orang lain yang akan punya. Betul lah. Hanya belah Pak Yang pun Pak Yang pun dia buat satu seorang. Tak apa anak apa? Tak apalah Pak Teh ada. Buat teh tak ada. Tapi lagi banyak intihar dia. Kalau lauk kan yang kalau kita lauk dah dia Kita panggil kalau dia dah kalau ada kamu dah petang ini kita bagi dia tukar. Kita makan kita balik kan. Ni main bela nak buat ayo. Dia tahu dah tak jalan tiket. Juga nak beli. Kasi Yong. Kamu Yong. Haris dengan Wani bagaimana? Hari Wani. Wani kamu jangan hari dah tempah baju merunnya. Dia Pun sama dengan ini ada tempat dia boleh dia boleh. Sekarang ni pen tak mandang. Orang beli pen tak balik hilang pennya. Kasih bawa dia.
mana letak pen tu? Ada kat TV ni. Jadi kat sini datang. Apa? Okey. Bagi dia bunga telur. Azhar cakap perempuan datang. Yo, bagi you kotor yo. War-war kala. Ai mak bagi kotor di mandi kejap. Dengar. Boy. Dengar ni. Boy Ijat. Ada Boy Ijat, Adam, Haris. Haris Haikal, ada Siti. Okey. Abang ada tugas. Lokman. Ada tugas abang jaga bahagian Candy. Candy, okey? Bahagian Candy. Ya, ni kan kelas-kelas tau. Kena jaga tau. Kena jarang sikit tau. Okey? Okey. Ada Syah. Bila pengantin nanti datang, ada Syah jalan. Nanti disuruh Abang Nabi tiup belon di keluar tu. Okey, apa dia cakap pula? Kalau dia ada mu. Maknanya Kamu pakai tu ya? okey. Okey. Wani ni. Tiup belon. Belon kalau bagi standby. Kalau tak ada pengapit, dia nak kena tengok berapa dia nak apa. Kau bagi nombor ganti aja orang kau dia nak ganti. Dia macam baju apa? Ni bawa kuning. Kuning. Ada. Mama tu padik bukan yang. Apa tak? Kenapa? Dia wani tadi jaga bola. Itu dah candy. Bila balon ada perempuan ni kalau pakai kurang. Negara dia itu makna kita jaga bola ada dia. Tapi orang tu ada tu standby. Wani sama dengan tapi 4 batang dia belon tiup belon. Senduk. Kau beli. Oh, belum. Orang nak beli tembok. Saya apa? Let's go. 4 yang ada crown tu. Okey. Hanya betul situ. Okey, Mayang. Mayang. Bahagian untuk tugasan dah okey. Okey. Bila pengantin sampai, apa dia? Okey, Mayang beritahu. Dengar ni. Orang tu. Okey. Abang dengan mak sambut, mula mak Yang dengan Pak Yang tu sambut kat depan tu. Mak Yang dengan Pak Yang sambut, salam, masuk jalan dalam, sampai kat sini abang dengan mak lah. Kamu kena ajar besok dulu. Macam mana belah mana? Tak apa, itu tak apa. Arrangement tu tak apa. Tapi benda ni dulu aku tak tahu depan ni. Malam ni. Ada bawa. Mana baju pakai serupa tu duduk kat sini. Baju abang mana? Kamu dia tak ada tukar baju kan? Mana baju serupa tu duduk kat sini. Ada pakai apa? Oh, tak ada. Tabur. Tabur. Betul dah balon ni ada cekelat lebih. Tadi aku dah balon tabur dia mau kutip kat sini. Siapa nak kutip? Itu benda. Adik kamu apa juga? Adik. Dia dah letih ya. Kalau dia besok nak pakai crown tak boleh.
Kamu nak jadi bobol ke masuk mata? Tolong lentikkan jamang saya. Okay, Assalamualaikum. Sekarang kami berada di homestay Waktu. Sekarang ni ada family Mak Tam dan akan datang Mak Teh, Opah dan Tok di belakang juga Mak Su kita. Okay, besok cakap lagi. Besok kita akan kenduri di belah lelaki. Jadi doakan lancar semuanya, okey? Cuba. Habisnya rumah saya tinggal ni. Segala tungku rumah hari ni harap-harap esok berjalan dengan lancar lah. Tak ada orang cakap. Mak ibarat seperti rumah dah siap. Okey dah, apa? Assalamualaikum. Apa sangat gembira. Meriah dengan apa orang kata mana benar lelah tu. Ringkas je bang, ringkas. Benar lelah. Semua siap. Kembali dulu belakang. Alhamdulillah. Asal cakap apa? Esok tak Tidur. Cakap nak tidur. Ada berapa orang belajar ni? Yang nombor tu atau macam mana? Bobol. Atuk, tidur Atuk? Tidur tak? Belum lagi. Baru tengah relax. Sonok bilik tu? Sonok bilik eh? Bukan ni. Lampu tu ramai ya. Lampu dapur? Tutup lampu dapur okey eh? Lompat jatuh. Itu dah lompat lah. Besok kau duduk dengan ayah kamu je. Kamu ni ayam pun apa ni? Ayah ni. Dah, jom lagi. Siapa bibi ni? Wah, dia mutip banting. Wah, dia mutip banting. Bila mak kecil menjerit, dia pun apa ni? Kalau ada